So aku rasa okey je lah. Tak ada apa-apa pun weh. Tapi Weh, aduh aku tak pintu. Lari. Aku takut. Lari. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Korang tahu tak, ada beberapa lagu yang kita tak boleh nyanyi waktu malam. Tak boleh nyanyi, tak boleh dengar, tak boleh buka. Jangan sesuka hati buka, sebab katanya kalau kita nyanyi, kita buka lagu ni, benda tu akan datang. So sekarang currently is pukul 2.51 pagi. Pukul 2.51 pagi dan aku akan cuba nyanyi. Aku nak buktikan betul ke? Sebab aku sebenarnya kan ada musim yang aku tak takut langsung. Bukan nak belagak ke apa, tapi ni macam ada musim macam tu. So sekarang kita nak tengok lah. Dekat TikTok ni kata jangan baca 5 lirik lagu ni waktu malam, apatah lagi buka. So sekejap lagi kita akan try nyanyi, kita try buka. So kita baca dulu sedikit sejarah lagu-lagu ni. Memang berani. Sekarang aku je kat rumah, laki aku dengan aku memang tak ada. Aku je ada sekarang ni. Okay, jom kita tengok sama-sama. Lagu apa korang? Okay, ni dia kata jangan baca 5 lirik lagu ni waktu malam. Aku macam betul ke tak boleh weh? Jadi kita akan cuba. Lagu first adalah Menanti Kekasih Alda Risma. Lagu ni aku rasa memang viral lah aku rasa kan. Maksudnya semua orang tahu lagu ni memang berhantu sebab lirik dia pun memang menakutkan. Dan aku tak rasa orang berani buka lagu ni waktu malam. Okay, so kita akan cuba buka and kita akan nyanyilah lagu ni. So taklah, kejap. Okay, lagu kedua Selamat Malam. Aku tak pernah dengar. Lagu ketiga Pulangkan. Weh, lagu ni sumpah masa aku kecil aku takut. Aku takut nak dengar weh waktu malam. And then lagu Ulit Mayang weh, mantap lah. Pukul 3 pagi. Lepas tu Kelam Malam. Lepas tu lagu terakhir tak tahulah apa benda, tapi kita try buka lagu Menanti Kekasih. Kejap aku akan cerita sedikit lah pasal lagu Menanti Kekasih. Orang cakap kalau siapa-siapa yang nyanyi lagu ni, biasanya diorang akan dengar bunyi nafas perempuan perlahan dekat telinga kanan. Bau bunga melo tiba-tiba akan muncul. Dekat cermin paling dekat, katanya akan nampak bayangan perempuan berdiri jauh. Wih, aku dengar ada bunyi pintu tertutup. Wih, kejap, kau dengar tak? Aku belum buka lagi ni. Okay, kita try buka lagu ni, lepas tu kita cuba nyanyi. Jom. Ni. Diri kudur aku dengar bunyi pergerakan weh. Okay, tak apa, sambung. Weh, kalau copyright sorry lah Terurai. Scary kot. Kejap, pukul 3 pagi. Kau tahu tak, sekarang ni aku tengah takut sebab semalam memang aku cerita hantu. Okay, so far ni tak ada apa-apa. Aku just dengar bunyi pintu tutup. Aku biarkan je dulu, aku takut. Kejap. Okay, seterusnya lagu Selamat Malam Vina Panduwinata. Lagu apa ni? Malam ini sunyi sepi. Kau terlena dalam mimpi. Kau tersenyum kedamaian menikmati cinta kita. Malam ini sunyi sepi. Bermimpilah tentang cinta. Ku ingin selalu bersamamu di sisimu. Selamat malam, oh cintaku. Tak ada apa-apa apa weh. Kita selamat ya dengan lagu kedua. Jap, kita try buka. Selamat Malam. Seram ke weh? Aku tak pernah dengar. Kejap, ni ke? Bukan ni. Ni lah.
sepi. Tak seram ya, aku rasa okey je. Dia macam mengilang siot. Jangan dah cukup. Kau ni malam-malam. Okey, seterusnya lagu Pulangkan Misha Omar. Lagu ni masa aku kecil memang childhood trauma. Serius. Kita try Pulangkan lagu tu kan. Seharum bunga yang menggoda, sekadar dipandang usah dipuja. Kau pasti tak percaya kasih. Kejap, aku dengar bunyi ketuk pintu. Siapa tu? Tengok. Siapa pula ketuk tu kejap. Ini baru lagu ketiga. Sabar. Kita sambung. Tiada ku sangka kau sungguh Aku dengar bunyi air pula. Ada orang buka air. Kejap orang. Aku tak habis dengan lagu. Kau dengar. Ada orang buka air. Kejap. Bunyi orang buka air Tapi kau tengok, mana ada orang buka? Elok je air ni. Kejap korang. Ni mengemang bulu kaki aku ni. Allah. Sambung. Ini baru lagu ketiga Kau rampas segala yang kau dendam, namun takkan bahagia kehidupanmu. Ada orang tutup pintu lagi, gila. Bila bunyi bersatu, kau milikku, pulang. Kejap. Korang. Kau dengar tak? Ada orang ketuk Slow gila dia ketuk pintu aku. Kejap. Aku nak habiskan juga lagu ni. Aku tak kisah. Oh, hentikanlah menghantuiku. Pulangkanlah padaku. Kejap, aku tak puas hati. Siapa yang ketuk? Mana ada orang? Ada orang buka pintu bilik sebelah. Aku takut. Kejap. Tulang kau Mimi, kau nak sangat. Kejap. Aku takut sumpah. Kau nampak kan ada orang buka pintu tadi? Aku takut Kejap. Tak ada. Aku tak kisah. Aku nak nyanyi lagi. Lagu seterusnya lagu Ulik Mayang Ulik Mayang, mayangku ulik dengan jala jemala. Ulik mayang diulik dengan tuannya puteri. Aku dengar bunyi air. Aku dengar bunyi ketuk pintu. Siapa tu kat depan? Habiskan. Puteri dua berbaju serong, puteri dua bersenggol sendeng, puteri dua bersubang gading, puteri dua berselendang kuning. Umbuk mayang diumbuk, umbuk dengan jala jemala. Nak ulik, mayang diulik, ulik dengan puterinya 4. Air tu tak berhenti Air tu memang tak berhenti bunyi. Kau dengar tak? Ada orang ketuk pintu aku Takutlah Lagu terakhir. Kelam malam. Di kesunyian malam ini, ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin bersamamu
berbaring di dadamu. Lupakan khianat yang lalu. Di kekelaman hati ini kan ku tagih sumpah mati. Yang kau bisikkan ke rambutku melambai tanpa erti. Ku ingin bersama berbaring di dadamu. Lupakan khianat yang lalu. Okay, so far ni selamat. So, sekarang aku nak pergi tour rumah aku. Kita tengok. Aku super berani doh, serius. Okay, aku tak heran. Apa nak jadi-jadi lah. Korang, jom. Wih, bunyi mainan aku, wih. What? Tak ada, wih. Tak ada. Selamat, aku selamat. Ni aku punya stove pun okey. Okay, so aku rasa okey je lah. Tak ada apa-apa pun, weh. Tapi weh, aduh, aku tak